Antara saiz emas yang saya galakkan tuan puan untuk simpan adalah gold bar 5 gram dan 1 dinar macam ini. Hanya kerana dia kecil, jangan pandang rendah kepada saiz. Sesiapa yang miliki emas yang kecil macam ni, bermakna tuan puan ada simpanan lebih RM2,000. Jika tuan puan adalah sebahagian daripada statistik rakyat Malaysia yang tiada simpanan walaupun RM1,000 dalam akaun bank, tuan puan boleh letakkan target pertama untuk dapatkan sama ada gold bar 5 gram ataupun 1 dinar seperti ini. Tuan puan boleh pilih kaedah simpanan gap ataupun gold accumulation program. Kaedah ni dia tak ada cas simpanan dan dia tak ada komitmen. Tuan puan hanya perlu konsisten sahaja menyimpan. Tuan puan boleh pilih untuk simpan 1 gram sebulan dan emas ini akan jadi milik tuan puan dalam masa 5 bulan ataupun 0.5 gram sebulan dan emas ini akan jadi milik tuan puan dalam masa 10 bulan. Simpanan emas ni adalah simpanan untuk masa depan. Jadi bagi yang ingin kukuhkan keuangan dan simpan dalam bentuk emas fizikal, tuan puan boleh terus isi borang sign up ataupun tekan link di profil saya untuk daftar akaun emas Public Code. Saya akan bantu tuan puan dengan langkah dan cara simpanan emas yang terbaik. Teruskan follow saya untuk dapatkan ilmu mengenai emas dan keuangan.